Orang nampak trader yang dah consistent profit memang nampak mudah, nampak senang. Tapi orang tak nampak berapa kali dia dah pernah MC, berapa kali dia dah pernah jatuh, berapa kali account dia burn, berapa kali dia rasa nak give up dalam industri ni. Dia rasa macam nak bunuh diri lah. Sampai trader hebat, dia bukan lahir masa dia menang, tapi trader hebat dia lahir masa dia tengah rugi ataupun dia masa tengah jatuh. Tapi dia tak lari, dia duduk, dia muhasabah diri, dia perbaiki risk management, dia belajar sabar, dia buang ego dia. Rugi tu dia bukanlah jalan penamat. Rugi itu proses bentuk mental kita. Kalau kau tengah dalam fasa rugi sekarang, jangan rasa kau tak layak jadi seorang trader. Mungkin kau cuma belum cukup ilmu, belum jumpa jalan yang betul. Sebab itulah Rabu ni, malam 25 Februari ni, kita orang ada buat satu kelas percuma. Kita orang nak tunjuk macam mana nak trade guna grind, bukan modal sendiri, supaya kau tak ulang kesilapan yang sama dan kau boleh bina balik dengan cara yang lebih selamat dan betul. Kalau kau serius nak berubah, komen kelas atau klik link dekat bio. Jumpa Rabu malam nanti.